daripada atas kedai kita dah boleh nampak batu dekat bawah tu. Mana tu? Banyak ikan. Okay, kita dah selesai snorkeling di Shark Point. Ada banyak juga. Alright, kita berada di jeti Kuala Besut. InsyaAllah hari ni kita ke perhentian Kampung Nelayan. Kita stay sana 2 malam. Okay. So macam mana? Kita jumpa. Siap tengok ni. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Kampung Nelayan Pulau Perhentian. Okay. So inilah pusat aktiviti utama di Pulau Perhentian, iaitu Kampung Nelayan. Sini ada balai polis, ada sekolah, ada klinik, semua kat sini. Okay. So ini salah satu pusat lah, selain pada resort-resort yang dikeliling. Cuma kat sini dia punya pusat pentadbiran. Okay, so sekarang kita nak menuju ke homestay. Let's go. Okay, kita dah sampai di Kampung Nelayan. Kita singgah sekejap kat kedai makan. Okay, kita makan dulu, kita lunch dulu. So nanti kita akan check in. Petang ni kita akan plan mana nak pergi. Okay, kita jumpa. Satu nak belanja view. Tengok daripada atas kedai kita dah boleh nampak batu dekat bawah tu. Batu tu dalam air, bukannya atas air, dalam air. Boleh nampak terus ke dasar. Okay. Mana? Tak payah pergi jauh-jauh lah, kat sini pun dah ada ni. Alright. Okay. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay guys, kita sambung day 2. InsyaAllah hari ni ada trip snorkeling ke beberapa point. Contohnya point Turtle dengan Shark Point. Okay, InsyaAllah kita akan join trip daripada. Okay, so kita akan try join ni long trip ni. Long trip ni daripada pukul 10 sampai pukul 4 petang. Kita akan pergi ke Shark Point, Fish Point, Turtle Point. Lepas tu rehat tengah hari, kita pergi ke Coral Garden dengan Turtle Beach. Okay. So dia ada juga rawa trip, ada special trip, ada redang trip, short trip, small island. Ini taxi, water taxi. Di Kampung Nelayan ni ada banyak bus yang contohnya boleh ambil trip ni. Lepas tu yang ni pun ada Mama. Alright, so jumpa dekat spot. Alright, let's go.
Okay, kita dah sampai dekat Turtle Point penyu punya tempat. Okay, sekarang ni tengah scan kat mana kedudukan penyu. Alright, ni Turtle Point. So kita scan dulu kat mana dia. Tengok scan dulu kat mana dia. Tengah scan. Okay, kita ubah plan. Kita pergi cari coral dulu. Tengok batu karang dulu. Okay, kita tengok batu karang. Halo. Aeroplane. Okay, yang kita tengah snorkeling dekat coral view. Alright, kita sambung sesi petang. Okay, so kita pergi kat Shark Point. Alright, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ya? Sini? Sini. Oh, okay, kita dah sampai kat Shark Point. Shark Point. InsyaAllah. Kita cari parking dulu. Mana jom? Banyak ikan. Mana jom?
Okay, kita dah selesai snorkeling di Shark Point. Ada banyak juga shark kita jumpa. Okay, so sekarang kita nak bergerak ke boat. Let's go. Alright, kita sekarang menuju ke latar air berani. Okay, latar air berani. Okay, latar air berani ni ialah air tawar yang keluar di pantai, okay, bertemu di laut. Cuma dia masih kekal sebagai air tawar lah, air fresh water. Okay. So kita akan pergi tengok, InsyaAllah. Nampak tu latar air berani. Dia punya landmark dia latar air berani. Alright, so kita akan pergi. Kita bersihkan badan tu semua, mandi kat air tu. Dia ialah fresh water, bukan air laut. Okay. Alright, jom turun. Awak ni? Tak payah. Kita nak mandi air tu je. Buka jaket. Tak ikat. Sakut. Alright. Bayar. Sangkut kaki. Tu lemak latar air berani tu. Ni lama sangat nyelam. Ni dia. Dia air fresh water, air tawar. Dia air tawar, dia bukan air masin. Semua air tawar. Dia air tawar. Dia sama macam air tawar, air sungai. Air jeram. Dia keluar dekat sini. Tu dia beratahan dah. Dia tak masin. Dia belum masin lagi. Dia tu keluar ke laut. Alright, mantap. Hai guys, okay, day 3. Okay, last day kita di Pulau Perhentian. InsyaAllah hari ni kita akan balik ke darat lah. Okay, so kita punya boat akan sampai pukul 12 lebih kurang. So pagi ni kita sarapan dulu. So di Pulau Perhentian.
So kita makan dekat dia punya Medan Selera. Medan Selera di tepi laut. So kat sini ada nasi dagang ada kat sini. Tengok cara orang kat sini transfer order. Orang order teh ais dengan nasi. So kejap lagi sampai. Ni kot. Ni dia punya customer. So kita akan dia akan transfer melalui tali ya. Be careful your hand. Be careful your hand. Tekong punya sarapan. Lihat saya ni minyak mana? Tekong punya sarapan. Dia ada? Ya. Okey. Kakak nyamuk lagi dia ada? Buka tali. Delivery je. Tekong punya sarapan ni. Ni cara dia orang. Ni suasana kampung nelayan Pulau Perhentian. Okay guys, kita tengah beratur nak balik ke Besut, balik ke darat dah. Okay, so nanti sekarang ni semua orang ni kebanyakan ni semua nak balik ke darat dah ni. Okay, dah habis, semua dah habis lah. Alright, so ke kampung nelayan. Alright, okay, jumpa kat jeti Besut. Alright, kita dah atabut. Bye bye kampung nelayan. See you again. Aduh, bye bye. Okay. Tamat sudah. Namun sekiranya kita dilihat tidak selari dengan arus perdana, atau pihak yang ramai namun atas dasar kefahaman, maka kekalkan pendirian kita berlandaskan ilmu dan kefahaman tadi. Walaupun dilihat pelik atau janggal kerana melawan arus, namun begitulah resmi orang berpendirian. Adalah satu kebebasan jika kita dapat lakukan.